So basically, kalau ada situasi di mana katalah engkau tuan tanah, engkau sewakan rumah engkau dekat orang. Orang tu pula dia dah lah sangkut bayar sewa, kan? Lepas tu engkau dah tamatkan sewaan tu, dia tak bayar sewa yang tertunggak, and then dia tak nak keluar rumah pula tu, kan? Dia buat liat nak keluar. Jadi apakah tindakan selanjutnya? Adakah engkau boleh sebarangan tutup dia punya potong air, potong elektrik? Tak boleh. Tak boleh buat sebarangan. Okey, apa yang kau kena buat? First, kau cari lawyer civil, keluarkan surat tuntutan, LOD, letter of demand. Lepas dah keluarkan surat tuntutan tu, kalau orang tu tak nak patuh juga, biasanya dalam surat tuntutan ni kita akan minta lah, okey, jumlah tertunggak sebanyak contohnya RM15,000 sebagai contoh. Keduanya, sila keluar daripada rumah tu, bagi balik milikan kosong ataupun vacant possession. Orang tu tak patuh juga surat tuntutan ataupun LOD lawyer, langkah seterusnya adalah untuk filekan tindakan di mahkamah sivil, filekan writ saman untuk dapatkan perintah nombor 1, jumlah hutang sewa yang tertunggak, dan keduanya, milikkan kosong, vacant possession, maksudnya untuk dia keluar daripada premis ataupun rumah tu. Dan yang ketiga, minta sewa berganda. Maksudnya kalau hari ni patut orang tu dah keluar, dia tak keluar, dia tunggu lagi 3 bulan baru dia nak keluar. Tempoh 3 bulan tu kau boleh tuntut di bawah undang-undang sewa berganda. Maksudnya kalau sewa sebulan 1,000, kau boleh tuntut 2,000 satu bulan, selama mana dia tinggal dekat tempat tu tanpa kebenaran lah. Sebab sewa dah tamat, orang suruh keluar, dia tak nak keluar. Jadi setiap bulan lepas tu, 1 bulan double kadar sewa. Boleh tuntut di bawah undang-undang. So kena dapatkan perintah mahkamah. Bila dah dapat penghakiman, dapat perintah mahkamah, kalau orang tu tak nak keluar juga, engkau filekan satu permohonan untuk mengeluarkan writ pemilikan, writ of possession. Di peringkat ini baru engkau panggil bailiff mahkamah. Bailiff mahkamah biasanya akan bawa sekali polis untuk halau orang tu keluar. Ini proses undang-undang. Okey, engkau tak boleh sebarangan, tak ada perintah mahkamah, engkau bawa penyapu, buat cangkul, halau orang tu keluar. Tak boleh. Kena ada perintah mahkamah. Faham? Walaupun dalam kebanyakan perjanjian sewa hitam putih ada memperuntukkan kalau tak bayar sewa, kalau ditamatkan sewaan ni, aku boleh halau kau keluar. Walaupun ada peruntukan macam tu dalam perjanjian sewa, engkau tetap kena pergi mahkamah, dapatkan perintah mahkamah. Faham? Tengok, dapat ilmu free.